Okey, Bro Rion, saja nak tanya, ramai orang yang keliru bila sebut pasal pemiutang dan penghutang. So, apa sebenarnya yang orang selalu salah faham? Okey, kebanyakan orang ingat pemiutang ni musuh. Padahal fungsi pemiutang ialah bagi jalan, bagi sokongan, ikut undang-undang lah. Yang selalu salah faham, pengutang ingat semua masalah tali pihak bagi pinjam. Oh, jadi maksudnya penghutang pun kira ada peranan yang besar lah kan? Ya, betul. Peminjaman ni kerjasama dua pihak. Kalau pemiutang berlesen, semua jelas, dokumen jelas, syarat pun jelas, timeline jelas. Tapi bila pengutang tak ikut plan, barulah timbul kekeliruan dan konflik. Jadi, apa kekeliruan paling besar antara dua pihak ni? Okey, orang selalu fikir pemiutang yang tentukan masa depan dia. Padahal realitinya pengutang sendiri yang tentukan flow. Pemiutang cuma bagi ruang, pengutang yang kena jaga disiplin. Oh, so kalau kita nak elakkan kekeliruan ni macam mana? Simple je. Faham peranan masing-masing. Pemiutang bagi struktur, pengutang ikut struktur. Bila dua-dua jelas, tak ada drama. Okey, saya dah faham. So, last point, Bro Rion, ada apa-apa? Okey, pada last point, kalau nak proses yang bersih dan teratur, pilih pemiutang yang berlesen. Kekeliruan hilang, risiko pun turun.